Okey, hari ini kita nak selami salah satu kisah perubatan yang paling pelik, paling berani dan mungkin paling bijak dalam sejarah. Jadi, bersiap sedia. Dengar macam tak masuk akal kan? Tapi benda ni betul-betul terjadi. Ini bukan cerita pasal ubat semata-mata, tapi ini kisah tentang macam mana seorang doktor sanggup pertaruhkan segala-galanya, termasuk reputasi dia, untuk satu idea yang semua orang anggap gila. Cuba korang bayangkan, doktor datang dekat korang dan cakap macam tu. Mesti rasa nak cabut lari dari hospital terus kan? Tapi inilah realiti yang pesakit Dr. Julius Wagner Jauregg kena hadap di Vienna lebih 100 tahun yang lalu. Okey, untuk faham kenapa idea ni gila tapi bernas, kita kena travel back in time sikit. Dulu, hospital ni kadang-kadang lebih kepada tempat orang tunggu mati je. Doktor-doktor masa tu berdepan dengan satu musuh yang memang tak boleh nak dikalahkan. Musuh tu namanya neurosifilis. Ini adalah peringkat akhir penyakit sifilis yang paling menakutkan bila bakteria dah mula serang otak. Ia macam wabak senyap yang curi kewarasan mangsanya, tinggalkan jasad yang kosong sampaikan ward-ward psikiatri kat Eropah masa tu penuh sesak. Simptom dia memang teruk gila. Orang boleh jadi gila, lumpuh satu badan, kena sawan yang ganas dan yang terakhir, dah pasti akan bawa maut. Pesakit-pesakit ini digambarkan macam mayat hidup, terperangkap dalam badan sendiri, langsung tak ada harapan nak sembuh. Dan yang paling teruk, masa tu mana ada antibiotik. Jadi, kalau kau didiagnosis dengan penyakit ni, ia samalah macam hukuman mati. Para doktor memang dah angkat tangan, tak ada satu pun senjata yang boleh tolong. Tapi, kat sinilah hero kita, Dr. Wagner Jauregg muncul. Di tengah-tengah semua kekalutan dan penderitaan ni, dia perasan sesuatu yang orang lain tak nampak. Dia perhatikan satu corak yang aneh. Pesakit-pesakit dia yang gila ni, bila diorang kena penyakit lain, lepas tu demam panas, tiba-tiba diorang jadi waras sekejap. Macam ada moment of clarity gitu. Orang lain nampak penderitaan, tapi dia nampak satu petunjuk. Dari situ, satu idea yang revolusioner dan terus terang agak menakutkan muncul dalam kepala dia. Dia mula terfikir, bagaimana kalau demam itu sendiri yang sebenarnya adalah rawatan? Teori dia sebenarnya simple tapi genius. Bakteria sifilis ni rupanya lemah sangat dengan haba. Jadi, kalau suhu badan boleh dinaikkan sampai 40 darjah Celsius, demam tu sendiri boleh bakar bakteria tu sampai mati. Dia nak guna sistem pertahanan badan sebagai senjata. Soalan seterusnya, macam mana nak bagi seseorang tu demam panas yang berpanjangan dan yang paling penting, boleh dikawal? Dia perlukan api yang dia boleh nyalakan dan padamkan ikut suka hati. Dan senjata pilihannya ialah malaria. Kenapa malaria? Sebab ia boleh bagi demam panas yang teruk. Dan paling kritikal, masa tu dah ada ubat untuk malaria, iaitu quinina. Jadi, dia sengaja pilih musuh yang dia tahu dia boleh kalahkan kemudian. Nah, ini dia plan 3 langkah dia. 1. Suntik pesakit dengan parasit malaria. 2. Biarkan demam panas tu masak bakteria sifilis sampai hancur. 3. Bila sifilis dah settle, bagi ubat quinina untuk bunuh malaria pula. Ini macam perang biologi dalam badan manusia dan setiap langkah tu adalah pertaruhan nyawa. Jadi, pada Jun 1917, dia pun mulakan eksperimen paling berani dalam sejarah perubatan. Dia ambil risiko yang sangat besar, buat benda yang tak terfikir di akal. Dia ambil darah daripada seorang askar yang ada malaria dan suntik terus ke dalam pesakit neurosifilis yang dah nazak. Boleh bayangkan tak, pesakit tu berhari-hari menahan demam panas yang menggigil. Nampak macam penyiksaan kan? Tapi sebenarnya, itulah proses penyembuhan. Demam tu ibarat askar upahan yang disewa untuk hancurkan penceroboh sifilis dalam otak. Dan hasilnya, memang satu keajaiban. Ia mengejutkan seluruh dunia perubatan. Pesakit yang sebelum ni lumpuh dan bisu, tiba-tiba boleh berjalan dan bercakap balik. Yang gila dan tak responsif, jadi waras dan siuman. Mereka dapat hidup mereka semula. Ini bukan nasib baik semata-mata tau. Dalam kumpulan percubaan pertama dia, daripada 9 orang pesakit tenat, 6 daripadanya pulih dengan dramatik. 6 daripada 9. Itu satu kadar kejayaan yang tak pernah dibayangkan untuk penyakit yang dianggap hukuman mati. Satu dunia perubatan tergamam. Doktor yang lawan penyakit dengan penyakit ni akhirnya diangkat jadi wira. Idea yang pada mulanya semua orang anggap gila, sekarang dipuji sebagai satu revolusi perubatan. Terapi ini diguna pakai selama lebih 30 tahun. Mula pada 1917 dan pada 1927, Dr. Wagner Jauregg dianugerahkan hadiah Nobel. Tapi menjelang tahun 1940-an, bila penisilin ditemui, rawatan ini dah tak diguna lagi sebab dah ada cara yang lebih selamat. Tapi dalam tempoh tu, ia dah selamatkan beribu-ribu nyawa. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang luar biasa ni?
Ia bukan sekadar cerita pasal sains. Kisah ni ajar kita sesuatu yang sangat mendalam. Kadang-kadang, jalan nak sembuh tu memang tak mudah. Ia tunjukkan yang proses untuk jadi lebih baik selalunya memerlukan kita untuk lalui api ujian terlebih dahulu. Dan inilah pengajaran utamanya. Sama macam demam malaria yang bakar sifilis, mungkin demam dalam hidup kita, segala perjuangan dan cabaran kita sebenarnya adalah ubat yang paling kita perlukan. Kesakitan tu bukan untuk menghukum, tapi untuk membersihkan dan akhirnya menyembuhkan kita. Kisah yang luar biasa ni tunjukkan macam mana racun boleh jadi penawar. Ia buat kita tertanya-tanya, idea-idea gila zaman sekarang, yang mana satukah yang mungkin akan jadi penawar pemenang hadiah Nobel pada masa depan? Fakta ni gila dan ada lagi yang lebih pelik akan datang. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!